bend. Sekarang aku dekat atas ceiling ni. Ni pipe elektrik wiring. So macam mana nak bengkokkan ni? Senang je. So ni pipe kita nak bengkokkan. Kita pakai bender ni, spring bender ni. Dari dua saiz. Ni 1 inci dengan 9 inci. Ni 1 inci, pipe 1 inci, pakai 1 inci punya. Masuk dalam ni. Lepas tu bend pakai lutut. Nak buat sambung darjah, bend sikit. 3 point. Bend. Buat sambung darjah. Jadi sambung darjah. Tak cantik sangat sebab aku pun first time buat benda ni. Yang penting dia tak berlipat, tak patah. Aku kena ada benda ni. Beli 2 saiz terus. Senang buat kerja. So ni dah hasil dia. Orang first time buat. Tak sama lah semua. Okey lah buat rumah sendiri kan. Kalau kau nak beli copper bender ni, link kat bawah.